You buat apa dengan dia? Tak buat apa-apa. I gelak sebab dia baca doa makan. Sebab itulah I gelak. Macam mana you gelak tu? Cengaklah. Macam tu je. Kesian pula lah sampai terkencing Tapi you tahu kenapa dia terkencing-kencing? Itulah. Selalunya yang terkencing ni sebab ada benda yang menakutkan. Contohnya? Macam kena rompak ke, kena kejar anjing ke, kena nampak Oh my God! Mungkin tempat ni ada hantu. Tak mungkin tempat ni ada hantu. Apa you gelak macam tu? Kalau tempat ni ada hantu, dah lama dah I lari.